Harimau Malaya menyambut kehadiran 4 pemain warisan, antaranya adalah peledak berbisa Amerika de Chali, Rodrigo Holgado. Skuad kebangsaan Malaysia pada Rabu dengan sukacitanya mengumumkan 4 pemain terbaru iaitu Emmanuel Marcucci A, John Irazabal, Joao Figueiredo dan Rodrigo Holgado secara rasmi menyertai skuad senior Harimau Malaya. Menurut kenyataan Malaysia NT, kesemua 4 pemain ini telah menjalani sesi latihan bersama pasukan dan mempamerkan prestasi yang cukup membanggakan menurut penilaian dari barisan kejurulatihan. Salah seorang daripadanya, Emmanuel Marcucci A yang beraksi di posisi sayap berkata, "Terdapat perasaan istimewa apabila sah mewakili Harimau Malaya yang dianggap satu penghormatan besar. Sejak saya tiba di kem latihan negara, Malaysia telah memberikan yang terbaik untuk saya. Saya dapat merasakan ia sesuatu yang amat istimewa untuk mewakili pasukan Harimau Malaya dan ia adalah satu penghormatan dan saya akan berikan segalanya," kata Marcucci A. Pemain warisan baharu skuad Harimau Malaya, John Irazabal dikatakan bakal ke Johor Darul Ta'zim, JDT. Nama John Irazabal semestinya menjadi bualan ramai peminat bola sepak tempatan ketika ini setelah pertahanan tengah ini diperkenalkan selaku pemain warisan baharu skuad Malaysia pada Rabu. Kehadiran Irazabal ke Malaysia sebelum ini telah pun menjadi topik perbincangan khususnya selepas bek berusia 28 tahun ini memuat naik sekeping foto berada di lapangan terbang di Qatar. Tangkap layar tersebut telah tular sebelum ini dengan ramai penyokong menjangkakan Irazabal ketika itu sedang dalam perjalanan ke Malaysia untuk menyertai kem latihan pasukan negara. Laman Harimau Abro AD telah memuat naik tangkap layar itu dan telah diulang siar oleh pemerhati bola sepak Johor, Juan Budiman, yang berkata destinasi Irazabal selepas ini adalah ke Iskandar Puteri yang merupakan venue bagi Stadium JDT. Destinasi seterusnya, K. Iskandar Puteri, Johor, Malaysia, tulis Juan Budiman di laman ke-10. Nama pemain sayap lincah Johor Darul Ta'zim, JDT, Arif Aiman Hanapi terus menggegarkan Asia. Tonggak berusia 23 tahun itu menjadi tunjang utama bersama skuad Harimau Selatan terutamanya dalam kancah AFC Champions League Elite, ACLI, musim ini. Beliau memainkan peranan penting terutamanya pada peringkat kumpulan selepas merekodkan 5 jaringan dan 2 bantuan gol dalam 10 penampilan. Prestasi memberangsangkan pemain paling bernilai, MVP, Liga Malaysia itu membolehkannya tersenarai dalam kelompok pemain muda menyinar di ACLI. Arif menjadi salah satu calon dari Asia Tenggara bersama Sufanat Menta, Buriram United, yang tersenarai bersama 8 lagi bintang terkemuka di Asia termasuklah Salim Al-Najdi, Al-Nasr, dan Yuto Ozeki, Kawasaki Frontale. Bukan itu sahaja, terdapat beberapa nama lain seperti Asahi Uenaka, Yokohama F, Marinos, Ziad Al-Johani, Al-Ahli, dan juga Shin Sihi Chan dari Shanghai Shenhua bagi undian Future Star of the Season.